Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning, selamat Hari Raya. I'm back. Okay, ini adalah menu-menu untuk hidangan sementara nak tunggu tetamu hadir. Menu-menu yang saya masak yang sebelum ni agak meriah kan. Gitu, inilah menu-menu yang ada. Mi rebus, dah buat semua. Ini semua settle awal pagi. Settle. Nampak sedap kan? Nampak sedap. A few moments later. Taman Duta kat mana? Taman Duta? Duta dulu. Ada begini. Taman kita baca tali. Mana tu? Oh ni. Oh dah. Ila bisa Ya, okey. Baca tali kita bawa kemudian. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل سبحانه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لم تغفر لنا وتكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mana lemak? Oh, dalam perjalanan. Oh, Ha? Ulang. Dalam perjalanan. Oh, kan sudah sikit lagi. Tapi ni cepat. Aku
Makan. Ada apa? Mi apa? Mi rebus. Mi Jawa, mi rebus. Apa lah? Jawa dah. Lagi bawa jauh lah. Boleh. Lemak tak ada. Ketupat tak ada. Dia buat itu kulit kuning. Lemang ngecek tu dalam perjalanan. Dia tahu je lah dia bawa kereta kan. Itu nasi empat sini. Ha? Kalau tak penambahan anggota keluarga. Biar dia tahu keluarga dia banyak mulut liur. Kedai sana belum ada tapi ni. Lama ni. Ya, kalau apa-apa ya. Dah tua nak kena tahan. Ingat tak nak balik. Surprise. Macam Ada dia surprise. ha? Dia surprise. Kira dulu. Surprise memang surprise. Kira dulu. Atau jalan jauh ke langit tu. Itu lain cerita, tu tabung lain. Itu tabung tu memang bertahun sentiasa masuk. Inilah baju. Jalan sini masuk. Ada baju tu. Carilah partner. Dengar tu dia allergic. Kalau dia mesti main sini lah. Tengok tangan. Orang tua. Mana dalam bekas tu? Aku apa je? Jadi tadi. Tunjuk yang mangkuk tu. Mangkuk mana? Mana yang ni kamu mengah? Ayah raya selalu pakai tu. Apa buat? Kotak pula. Kotak. Ya Allah. Baju dia tu. Hebat abang buat lah. Kan apa? Dalam kerja. Itu senduk kan? Itu senduk yang makan dekat situ. Suami yang gantung. Kita orang ingat nak mana senduk yang pelak dia. Yang kuah. Oh, lama. Mak ni mak. Ambil pilih. Ulang di mana? Tidur tak tidur? Tidur lah. Baik tidur. Padang tidur. Itu dia. Dah test. Dia takkan tidur langsung tak tidur. Betul tak? Dia jimat sungai. Dia jimat sungai. Tak kena. Dia apa ni? Pakai tak saksa je. Dia mana dia? Mana beri? Mana? Aku tak tahu ni. Dah lah. Apa tadi sampai lah? Ambil dah lagi. Wah. Dia kira awal Mak, juga abang lah. letak plastik sampah di kat mana? Tu, hujung sana. Nampak ke? Nampak tu dekat tepi Bali tu. Dah makan mesti nak order. Ya tak ada. Tutup order. Tak ada. Tak ada lah. Tak lalu dah. Tak ada.
Sambung apa? Ya, tak apa. Itu yang Kak Zura tak bagi keluar tu. Oh, biar. Oi, gemuk. Aja gemuk. Aja gemuk. Ni bakso. Alhamdulillah. Datuk memang lama kat sini. Ni orang jauh ni, orang jauh. Nanti tidak kau buat open house ke? Yang kahwin anak ni. Pak Rui nak nikah dah. Bila? Dia kat bulan Mei. Dia dah nikah kan? Dah. Jawab nikah boleh tu. Dia masih tinggi ya, dia? Kalau masih tinggi tak kamu dari tadi. Kau mesin rumput wah dia duduk sendiri situ wah. Apa kena daya? Kendil dia wah. Betul lah. Ni bertua, ni bertua. Mak lah ingat. Kau lah mesin. Heboh Tok Nan je. Siapa suruh kamu dari situ kata. Dah. Dah macam video. Kecil. Ingat dah. Betulan tak boleh atas dulu. Ya dapat ni. Ada. Apa influencer? Tak payah tu tunjuk weh. Nak apa? Cakap lah. Tak, nanti lembah makan kerang. Siapa bawang? Pula. Nak. Amalan pertama. Macam kenal. Boleh. Dia diam. Okey dah baju. Lagi banyak makanan. Makan je. Jadi dia nak air kat rambut dia ke? Ambil yang kat rumah boyfriend. Masuk. Tak lah. Itu 2 tahun dan 5 ya. Kemudian itu betul 2 tahun dan 5. Ya. Dia 2 jam je. Dia dekat. So kau tahu tahu benda itu cakap datang kau tak tahu. Aku ni dah kena cakap orang Nganjuk. Kau cakap aja nak bagi cakap Sarawak boleh belajar. Duduk balik. Ya Allah, lambat lagi kerja tu. Sekejap Puan dah. Puan bagi dia orang beli jajan. Apa? Kau kat dia punya. Aduh, senang lah. Beg tak boleh tarik tinggi-tinggi. Selepang je. Merah lah kakak. Beg ada. Beg ni. Beg ni pasal ni kan. Tidur lagi.
Adi memang tu. Aisyah dengan Khadijah. Dalam tu. Tahu memang Dia panggil. paling jauh. Balik dulu. Khadijah. Salam. Salam, Pak Ungge. Salam, Pak Ungge. Jangan buat aja. Jangan tunggu tante, salam, Pak Ungge. Allah, hai. Kita yang balik semua. Esok pagi. Macam malam ni. Malam ni balik kat dulu. Balik dulu. Kau bag tu. Okey. Selamat. Daniel. Dah buat dah. Ada. Dah buat dah. Wah, lipi. Baik. Plastik mana cari? Dia bekas. Microwave. Salam dia. Dia orang gila. Biasa Rui datang rumah. Tak maaf je kau panggil masuk ke dalam ke apa ke tak buka rumah. Hidup tak niaga tak nak buka pintu. Dia panggil mana? Abang aku tahu ada orang panggil. Dalam 3 kali tak ada. Tak ada balik. Betul tak? Tanya ke balik kamu. Dia boleh pukul kan? Ada ke balik ada. Kita panggil-panggil kau tak buka pintu. Kalau tiket rumah. Dia tunjuk kan? Cuma tu lah. Dia tak tahu. Masa tu kawan kawan jangan. Meja. Dekat belakang. Hari-hari suruh masak lebih. Betul. Nak bagi siapa? Kalau tadi. Nanti. Terima kasih. Jumpa gambar. Mula nak isi nama ni. Tak tahu ini waktu dah puasa Madinah ni. Yalah, memang jauh. Oh, banyak orang tak buat jumpa. Orang semua Cina dengan India ke? Hai Pak. Kita kau mana ni? Kau dah sembang tadi. Kata, cerita orang. Ada bau ni, ada bau. Ada bau? Ada bau. Itu pasal datang tu. Awal. Allah Muslim Muhammad itu. Tambah sihat. Sampai hari Rabu. Oh, lama tu. Sambung orang yang dah bagi tu ni. Tapi kat sini sampai esok je. Selalu dah kek lagi. Sihat je? Sihat. Sihat. Petang kamu juga ni tangkap. Ini tangkap. Kita cerita dia keluarga sini. Kaki je. Lama doktor kata pergi jalan kena berjalan kaki. Sini jalan jalan balik gak. Kau. Ni. Keren kan? Dia pun tak. Keren. Lepas tu dia. berpinggang jalan pinggang Si keluarga arwah Basri. Sini anak-anaknya. Tahun ni memang dia semua turun. Itu dah siap dah bawa botol. ya apa nama gila tu gila sebab dia kata nak turun antara tak telefon Tak tahu, awak tak tahu. kita nanti aja ada ke ada kelompok ke terletak tak tahu lagi kan kami ingat kami nak balik Kami dah suruh balik dan lepas dahulu di situ. Apa nama? Mana? Masuk rumah kacau. Kau baru pijak kaki rumah kacau kan? Rumah kacau. Tadi orang maju dah. Papa nak bawa dia ke air botol. awak dengar ada benda itu
Jom pergi cepat dah. Aku saya kata. Mana cik tahu? Telefon, betul. Kan bukan telefon tadi. Kan? Ada kau macam tu aja. Allah lebur ni muka kan. Daripada lawan muka kacau ni. Apa dengan kakak je lah. Ambil kerusi dapur lah kan bagi tu mana. Ni yang kecil anak Cemila ni. Anak pendek pula rambutnya. Salam ke? Salam. Opa kan? Malung ke? Mana tahu? Ni tak ada sikit. Ada bol. Siapa dah? Jatuh mati tu. Mati mak kok tak ambil habis. Aku dah keturunan gitu dia tak buat mana makcik. Ada makcik je buang ke pimpin je mana. Kau orang buat tu. Apa dia masuk kursi? Kenapa tak siap? Dia diam. Hero ah. Kami tak ada buat hari ni dia kata macam dengar dia ni nak datang kami kena pergi pagi tadi dia ada buat katanya buat apa buat mi tak payah buat apa Sen buat air je Acik nak pergi depan ni kamu lagi menang ke dia orang mana kata Hamdan dia Pak Long kau balik dengan Pak Long kau takkan Pak Long lagi ni balik apa nama dah dia kata dia payah sama lagi ke kau ni buat cuan ni kamu kau kata tak ada sedang kayaknya dia pernah cakap dia Rozi balik lah dia terlalu dia bukan rumah anak-anaknya nak pergi Kelantan ada rumah kau langsung sampai lagi jadi kau ni ada tinggal rumah tu lagi nak kalau datang ada kata Dori sama lagi kata Dori kata Adi ni dia dah sampai dia riuh sikit dia riuh dia jangan semua riuh tu pokok dengan dia telefon ada bukan ada yang menggunakan angka dan jalan jauh kan ini mesti Tarabi. Cuba Tarabi. Tuhan ambil kau kata kan belum batal. Oh ya lah batal. Ada anu Bawa dah tadi. Rumah dia orang ni pagar. Ada. Kadang pergi dulu sana tak. Lewat. Tak pergi pagi tadi dia tengah ambil. Lalu tengok kursi. Acik ada masanya boleh kursi ada masa ni. Hari ni masih orang ramai sangat. Hari ni toci mesti tak senang beri. Nak bawa kursi tu tengah pergi. Kita dia pergi. Toci hari ni mesti tidur senyum. Tidur senyum ni. Senyumnya semua banting. Raya semua ada. Ada pila. Masuk kemudian tu ada pila. Ada pila. Awak yang dah awak nanggung lagi. Satu aja. Tengah-tengah macam tu dengan kacau lah. Dia akan sendirian aja. Oh, dia mau wajib. Dia akan sendirian. Pasal apa? Kalau lagi kacau kan lagi kuat ni. Lagi kuat berampun. Lagi kuat. Kau berampun pula bang kacau ni masa macam jet pula. Bangun. Macam jet. Minyak habis kot je. Kecil. Minyak kot. Minyak lutut. Lendir tu. Ada kopi dah. Kopinya Lazi. Makan. Tak nak beli. Lazi tu sendawan. Ada apa minyak sapu. Oh, minyak sapu. Dia kata garanti. Mana boleh minyak sapu kat lutut? Tak tahu lah kata orang tu lah. Dia orang betul kata tak bagi. Tak tahu minyak hangat kat lutut. Belakang bukat boleh. Tak ada balik sana. Bila? Besok? Pergi balik. Dia lain wani dengan dia balik besok. Oh, sama dengan nek. Ini esok. Ada kat Johor kata semua turun. Tahun ni 2 tahun sekali turun. Malam ni. Lebih raya. Anak putih kat Udi dia bagus. Itu penuh tu. Kesian hati cikgu ni tak lagi juga nampak kasih dah tak lakukan. Minta tolong dia ni. Bikin ada
masak. Ajak hati banyak benar nak masak ni. Ini nak buat, itu nak buat. Macam orang muda. Acik tak kisah. Sebab satu yang ini yang jadilah, yang lain tak apa. Ini aja. Ini dah orang. Ni rebus. Ini naknya. Mata pun tak kuning dah, dia kena mi rebus. Tidak mata kuning. Dia dah tu kuning. Kalau tak lebih daripada kopi ini semua kuning lah tu. Ngalung agak apa? Dia air. Jadi kebajikan ni dipanggil keinginan. Dia tak mengingat kebajikan susah sikit ni. Ini susah sikit ni. Air ingat awak, air ingat kebajikan dia tak ingat. Rasa kono rasa dia cik. Hati dia. Oh, air tidur senyum ni tu. Tidur senyum ni. Dengan ego sekali. Kan yang main kan Siap. kalau terlampau sangat kan dah pergi pasar balik masak tu. Bapak sisa. Ambil tunggu sedikit. Kantung belakang cuma sini. Bawa berjalan. Dah tentu gas tu jam berjalan. Tahu ah. Lepas tu ada tepi laut kan. Tunggu terkojun. Ayo ulang. Tunggu tiga dia. Kalau Scuba. Ada scuba. kalau ada tanya di bulan jenis pun. Nak pakai apa? Ini Pagi ni macam sini untuk lima. Bukan tadi sampai tutup ya orang tu. Untuk saja. Dengan Yasin. Balik. Sembang tadi. Sembang tadi. Banyak cik. Ini pun semua. Dari semalam ke tu. Ada petang kadang jadi sama banyak lagi. Bawa buffet je kan. Lemku acik tak? Tak lah, bukan senang lah. Dua orang muda pergi tu. Tak lalu. Sore macam tu. Kalau lama sikit kan. Dah bangkit macam ada sikit. Macam ketat dia punya tahu. Mama, papa, siapa-siapa dalam mama tu. Tarik. Acik tu orang kampung dia. Bawa dia. Bawa dia. Kan. Macam orang Cina kalau dia bikin dia ke. Orang Cina lah. Itu nak jaga pula lah. Nanti kita ada pakai. Anak ni yang main ke tak? Dah punya A few moments later. Hai guys, okay, selepas pada open house kat rumah saya tadi, so saya nak pergi rumah makcik saya pula. Diorang pula buka open house di petang hari. So kita orang nak pergi, saya nak pergilah kat sini. Rumah makcik saya yang paling bongsu sekali. Okay guys. Yang tinggi ke? Apa dah boleh dekat ni dulu? Sini, dekat sini. Oh, belum lagi. Masuk dulu. Dia pula susah tu artis ni. Mama masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Dia pergi. Apa tu? Asam. Apa nak kena? Dia pula tu walaupun tu. Tak ingat lagi pernah makan mandi. Aku tak boleh nak buat. Cik kau nak kena rupa. Lepas tu? Kata Tok Cik dah datang, Tok datang lagi sekali lah. Tak ya. Dia nak mi rebui, nak bungkui. Kata tadi.
Kata nak tahu Mak Su katanya. Dia nak makan daging rusa katanya. Datang katanya. Tak tahu lah datang ke tak lah pukul 7 lah. Dia pergi batak rabik dulu lah kot. Ya, tadi. Tak jadi. Tak jadi. Lewat. Ke diorang dah buka baju sama tidur. Tidur pengsan juga kot tu. Tak apa dah. Kita Allah bagi situ lah rasa jemak kita mula kita. Itu dia memang itu dia ada pokok dia cakap sebalik tu. Malah rasa katakan siap juga. Dia juga kan. Ada kau syukur baru mak anak kau tak ada ni kan. Dah bangku dah kira tak kisah. Macam cara dia tu memang dia memang orang kata macam dia kata dia kata tu. Tak tahu lah Kak Syah. Macam mana pula terlepeh hati. Ya, sama. Ya. Awak lah balik mahal. Bukan kait samping tu. Tolong 2 3. Cantik dah dulu, adjust. Cover dah tu juga Tengok macam masuk. Okay, apa? Bijak tepi. Sempit ni sempit. Tolong 2 3. Dia pun biskut air belum masuk balang lagi kek. Mau mainkan lah. Kau nak beritahu tak pernah tinggal rumah dia kan. Rumah awak kecil kena kosong ke? Tak apalah lah mana mana lah. Bagi kodok. Biskutnya dalam apa masalah lagi? Orang semua nak makan tapi ini belum lagi kan. Masalah lagi lah. Macam mana ni? Tadi kan makan manis. Tadi kan ayah dah makan manis. Tak, tadi ayah dah makan manis tu. Kopi pahit lah. Tapi tak ada. Jadi Sikit yang baru ni. letak sini. Kau ambil. Nanti ada pancung. Tidak kain, tidak kain. Masa boleh awak dah dia ni. Oh, betul kopi tu. Lalu nak tengok bertemu lah aku. Itu buat lalu. Okay, adalah sejarah dah balik dan ini rumah terakhir untuk sesi Hari Raya. Abang dia busy sebab ramai datang rumah kan, open house, dan nak pergi beraya dengan makcik. So inilah jam pukul 10.30 baru settle. Okay, to be continue untuk esok pula. Bye you all. The next day. Hai, sebelum nak balik kita orang bergambar tempat sawah padi yang hijau ni. Kebetulan tahun ni pun still lagi ke hijau. Kita pergi bergambar dulu. OOTD time. Korang ingat nak ambil gambar ni senang ke? Nak kumpul-kumpul kan? Sebabnya kalau gambar yang nak cantik perfect, memang kena ambil berapa kali shoot lah. Dah lah panas lit-lit, tapi hasilnya sangat cantik. Dia punya lighting sangat cantik sangat.
kedua pergi ke rumah mak mentua pula. So sebelum nak pergi rumah mak mentua, kawasan saya tengah menghijau. Nampak menghijau ni. Saya ambil kesempatan untuk OOTD. Cantik gila lah time-time tengah panas terik ni. Tapi nampak capai tak view ni. Gila cantik lah kan. Okay guys, kita nak bergerak ke Selangor pula. Maka berakhirlah vlog raya saya. Selamat Hari Raya you all.